Mana dia ni? Lambat tu lah. Sayang. Ya. Lama ke tunggu? Yang tahu tak, tadi kan saya nak pergi Blitar, lepas tu tutup. Lepas tu saya tanyalah abang tu. Lepas tu dia cakap kedai tu dah tutup. Awak dah lah lambat. Lepas tu awak nak cerita pasal cerita awak pula. Bila saya nak cerita part saya pula? Ha? Ni kita nak pergi makan mana? Sana lah. Nak lah. Sana tak nak? Okay, jom kita pergi makan. Sedapnya, saya dah lapar sayang. Lapar gila. Sayang, kenapa saya macam tak ada mood? Tadi sayang marah saya. Bukan saya marah sayang. Kenapa saya tak ada mood? Okay, tak apalah, saya belanja sayang makan. Baby nak makan ke tak nak? Kalau tak nak makan, kita balik je lah. Kita balik je lah, kita balik. Awak diam je, ya Allah. Awak yang marah saya tu, bukan saya yang marah awak. Okay, kita makan kat sini Baby suka order kan? So saya belanja baby order, okay? Wow, sayang. Tengok dia gambar tau. Comel gila, baby tak suka tu. Tak suka tu. Sayang, kenapa? Alah, tak payahlah nak makan. Kerja nak merajuk dia, kita minum je. Habis-habis nak merajuk dia marah kita. Kita pula yang layan dia. Lepas ni, kalau bangun macam lagi, saya malas nak belanja Pasal-pasal pula. Saya dah cakap dah sayang. 2 kedai kita pergi, dua-dua tak nak makan. Buka. Tolong. Tolong buka. Buka, orang haus. Cepat. Okay, bagus. Haus tak? Biar saya je minum untuk awak, okay? Kita balik. Sayang kenyang kan? Sebab tadi saya ajak saya makan, saya tak nak kan? Sayang tadi cakap nak cerita dengan saya. Ceritalah. Saya nak cerita apa tadi? Okey, tak apa dah. Kita balik je, okey? Boleh? Boleh ke tak? Yes.